Akhirnya, Toyota telah menyambut panggilan EV di Malaysia. Bukan satu, bukan dua, tetapi 3 kereta EV. Betul. Jom kita tengok apa yang menarik ketiga-tiga kereta ini. Jom. Okay, ini dia guys, Toyota Hilux BEV. So basically Hilux yang kita kenal, yang sangat legend, yang sangat rugged, ini versi elektrik. Jadi jom guys, saya nak tunjuk kat korang apa yang menarik yang ada pada Toyota Hilux BEV. Toyota Hilux BEV ni dia ada dual motor depan dan belakang, dan combine power dapat dalam 196 PS horsepower dengan dia punya torque dia dalam 400 Nm torque. Untuk bateri dia dalam 59.2 kWh, yang dia punya distance dapat dalam 240 km WLTP. Okay, dari segi overall harga bentuk untuk Hilux BEV ni, dia nampaklah dia punya konsep Hilux yang kita kenal selama ni. Cuma sebabkan ini EV, depan dia nampak agak clean sikit lah. Biasa depan ni nampak agak rugged. Lampu kat depan ni dia ada dia punya LED DRL, dan juga ada projector light lah kat dalam situ. Tayar untuk Hilux ni merupakan 17 inci. Kat bahagian belakang Hilux ni, dia saya rasa lebih kurang sama je lah dengan Hilux yang biasa korang nampak lah. Bagi saya dia tak ada beza ketara sangat dengan dia punya logo besar kedabak Toyota belakang tu. Untuk payload Toyota Hilux BEV ni, dia dalam 750 kg sahaja. Ini untuk interior Hilux BEV. Japan DNA tu masih ada lagi. Tapi bagi saya dia just nice. Saya suka ada sedikit few button-button yang korang boleh interact, dan dia punya infotainment dia size dia just nice. Memang cukup ngam, 12.3 inci, sama dengan dia punya instrument cluster screen pun 12.3 inci. Untuk drive mode, korang boleh tukar dekat sini. Drive mode ada rock, mogul, mud, sand, dirt, dia juga ada auto mode. Jadi adakah ini pickup truck menjadi solusi masalah kenaikan harga diesel? Boleh komen di bawah. Jom tengok kereta yang lain pula. Ini ialah Toyota Urban Cruiser. Jadi ini antara BEV yang pertama daripada Toyota di Malaysia. Jadi ini ialah segmen SUV yang mungkin berlawan Verdi Auto 2 ataupun Pro 2 QVE. Jadi Toyota Urban Cruiser ni dia ada max power dalam 128 kW dengan torque 193 Nm, dan driving range dia dapat pergi setinggi 426 km. Satu lagi nak highlight ialah dia punya turning radius 5.2 meter. So kalau korang nak buat pusingan U-turn ke, lebih mudah. Okay, untuk overall exterior Urban Cruiser ni, dia memang lebih kurang sama macam Suzuki e-Vitara sebab dia share chassis yang sama. Cuma apa yang bezakan ialah dekat bahagian headlamp dia, ni memang nampak Toyota punya design lah lebih tajam sikit. Okay, Urban Cruiser ni dia tak ada power boot, manual, dan boot space pun so-so saja, just nice. Bawah sini tak ada spare tire. Rasanya kat bahagian tail lamp ni, sayang dia tak ada light bar yang bersambung terus lah. So dia stop kat situ saja. Kalau dia sambung nampak lebih cun lah. Okay, untuk interior Urban Cruiser ni, ada dengan dia punya infotainment screen yang dia integrated sekali dengan dia punya instrument cluster. Ini infotainment ni support wireless Apple CarPlay and Android Auto. Saya suka sebab benda ni physical button, senang korang nak tukar. Korang punya control button semua kat sini. Dan yang paling best sekali ialah speaker dia ni by JBL. Okay, dia punya seat ni ada gabungan leather dengan ada sedikit fabric lah. So dia punya space dia still quite okay. Urban Cruiser ni pun ada panoramic sunroof, tapi dia cuma buka sampai dekat driver seat saja. Jadi guys, itu dia Toyota Urban Cruiser. Harga RM198,000. Adakah korang masih nak kekal dengan reliability dan resale value? Komen di bawah. Jom kita tengok kereta yang lain pula. Memperkenalkan Toyota BZ4X EV. Mari kita mulakan terus dengan harga dia. RM220,000, babe. Tak main-main keras harga BZ4X ni. Jadi apa yang Toyota BZ4X ni tawarkan untuk pengguna Malaysia sebenarnya? Didatangkan dengan bateri NMC 73.1 kWh, BZ4X untuk pasaran Malaysia ni boleh cecah jarak lebih 500 km. Jadi KL Alostar tu macam tak ada hal lah kot. Daripada segi pengecasan, Toyota kata untuk cecah paras bateri daripada 10 ke 80%, BZ4X ambil masa lebih kurang 28 minit melalui pengecasan DC 150 kW. Seperti yang anda boleh lihat, BZ4X ni adalah sebuah SUV. Jadi dia tawarkan ruang yang agak luas untuk penumpang dan juga ruang simpanan belakang yang saya rasa mencukupi dengan kapasiti 452 liter. Tapi dia tak ada frunk lah. Kalau ciri-ciri digital pada BZ4X ni pula, ada skrin digital 7 inci untuk pemandu.
dan juga skrin infotainment 14 inci di bahagian tengah papan pemuka. Daripada segi prestasi pula, BZ4X ni boleh pergi daripada 0 ke 100 km sejam dalam masa bawah 8 saat dan kelajuan maksima dia pula 160 km sejam. BZ4X untuk Malaysia mempunyai motor 167 kW iaitu bersamaan dengan 224 kuasa kuda dan dia juga dapat hasilkan torque maksima 269 Nm. Tak lupa juga dari segi keselamatan, BZ4X dilengkapi dengan 8 beg udara dan juga ciri-ciri adas seperti pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane tracing assist dan banyak lagi. Jadi guys, macam mana dengan ketiga-tiga kereta EV terbaru daripada Toyota ni? Okey atau tak okey? Cuba komen di bawah. Tetapi jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share video ni dengan kawan korang semua. Saya Capri. Saya Zul, kita jumpa di video seterusnya.